Ibu-ibu lepas bersalin, badan rasa memang lemah. Susu badan pun tak cukup. Rasa risau, itu normal. Tapi, tahu tak, dengan suplemen yang betul masa berpantang, badan kita boleh kembali bertenaga, luka cepat sembuh dan susu pun makin meriah. Okey, dalam video kali ni Kak nak kongsikan suplemen yang wajib dan bantu ramai ibu-ibu yang sihat, cergas dan yakin waktu berpantang. Antara kelemahan-kelemahan yang biasa ibu berpantang alami ialah badan cepat letih. Bila badan letih ni mulalah nak stres, tekanan, luka lambat sembuh, susu tak keluar banyak, susu drop, emosi jadi tak stabil, tak cukup tidur dan paling teruk kalau kena masalah sembelit. Semua ni perlukan lebih daripada sekadar makanan tradisi. Suplemen boleh bantu untuk top up nutrien yang badan perlukan waktu kritikal ni. Suplemen yang wajib ibu berpantang ialah protein. Protein yang berkualiti tinggi, dia bantu untuk bina sel baru, dia bantu luka tu cepat sembuh. Proses pemulihan luka tu jadi cepatlah sembuh kan. Dia bantu tingkatkan tenaga dan juga pengeluaran susu ibu. Yang kedua, vitamin C dan zinc. Vitamin C dan zinc ni dia bantu kuatkan imun untuk nak lawan jangkitan dan mempercepatkan penyembuhan luka dalaman dan juga luaran. Yang ketiga, osteonutrient iaitu pil kalsium dan magnesium. Dia bantu untuk elak lengur-lengur badan, sakit badan dan juga sembelit. Dan ibu juga dapat tidur dengan lena. Dan yang keempat, B-complex. B-complex ni dia bantu untuk tenangkan saraf dan kawal emosi ibu, dan dia bantu kurangkan risiko meroyan, bantu untuk penghasilan tenaga. Yang kelima, alfalfa complex. Alfalfa complex ni dia milk booster semula jadi, dia bantu detox yang lembut dan bantu sistem penghadaman ibu. Dan akhir sekali yang keenam, polyphenol. Okey, polyphenol hanya terdapat pada Vivix dan juga Resvee. Boleh pilih nak dalam bentuk soft gel ataupun dalam bentuk cecair. Dia bantu untuk beri tenaga yang luar biasa. Dia baiki sel dari dalam. Bantu luka tu cepat sembuh. Dan juga stabilkan hormon dan elak daripada keletihan yang melampau. Dia energi, bantu untuk energi booster. Ibu berpantang ni perlulah lebih perhatian dari segi fizikal dan juga emosi. Bila badan sihat, susu cukup dan emosi stabil, proses berpantang ni jadi lebih tenang. Jangan biar diri tu jadi terus lemah bila kita boleh bantu diri untuk pulih dengan cepat dan juga selamat. Nak tahu set lengkap suplemen ikut bajet dan juga keperluan? Klik link di bahagian description ataupun boleh terus WhatsApp Kak An di 018 40 76 049. Kak An akan beri konsultasi cara pengambilan yang betul dan berkesan.